Jom. Ke mana? Kahwin. Nanti datang tau. I nak Alicia pun ada nanti. Tu kat dapur Papa. Tak ada apalah Alicia. Kat jemputan kahwin Mama Macam mana yang Alicia tahu? Alah Papa. Alicia ni bukannya budak kecil. Dari dulu lagi Alicia perasan Mama dengan Papa tak happy. Mama pun macam ada sorok sesuatu. Betul lah tu Alicia. Ni, kat jemputan kahwin Mama. Dia ajak Papa and dia nak Papa buat Alicia sekali. Apa sebab Mama kahwin cepat sangat? Saja ke nak bagi Papa jealous? Erika nak bagi aku jealous. Aku pun boleh main game ni. Morning. Perfect timing. Jom. Ikut saya. Ke mana? Kahwin. Ha? Apa? Maksud saya kenduri kahwin. Awak kena jadi pelasuan saya. Mana boleh. Nanti orang ingatkan kita couple pula. Kalau orang salah faham macam mana? That's the point. Nanti awak ikut saya pergi fitting. Saya akan pastikan awak lagi cantik dari pengantin. Kalau awak setuju, saya bagi gaji bonus 2 bulan. Ons. Deal. Deal. Thank you datang. Tahniah Erika. I harap you happy dengan pilihan hati you. Nama I tunggu saat ni. Sayang. Salam dengan papa baru. Congrats Mama. Alicia happy untuk Mama. Alicia bukan ada Papa baru je. Alicia ada Mama baru juga. Mama baru? Aiden. Saya tak biasalah pakai macam ni. Oh, nampak je.